Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kita mulakan laporan cuaca hari ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Rantau negara dilihat masih menerima angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang melebihi 40 km sejam. Dan berdasarkan analisis model ramalan cuaca terkini menunjukkan luruan monsun ini dijangka akan berterusan sehingga 11 Januari. Dan keadaan ini berpotensi untuk membawa hujan lebat yang berterusan di timur semenanjung Malaysia dan juga barat Sarawak serta angin kencang dan laut bergelora di Laut Cina Selatan dalam tempoh yang tersebut. Oleh itu, Met Malaysia telah mengemas kini amaran hujan berterusan kategori waspada berkuat kuasa sehingga 8 Januari untuk kawasan yang telah ditandakan berkenaan meliputi bahagian-bahagian di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga Johor Timur. Untuk Sarawak pula, amaran hujan berterusan kategori waspada berkuat kuasa dari 9 hingga 10 Januari untuk kawasan yang telah ditandakan yang berkenaan. Oleh itu, untuk penduduk yang berada di kawasan-kawasan yang rendah dan juga yang kerap banjir, untuk sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan peka dengan keadaan cuaca semasa. Malaysia juga telah mengemas kini amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga untuk kawasan yang telah ditandakan berkenaan, dan kategori amaran kedua turut meliputi kawasan di perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, dan amaran ini adalah berbahaya kepada semua bentuk aktiviti perikanan, perkapalan, sukan dan rekreasi laut termasuklah perkhidmatan feri. Seterusnya, kita beralih kepada paparan gema radar di semenanjung Malaysia. Dapat diperhatikan keadaan cuaca lembap kini sedang berlaku di kawasan-kawasan amaran iaitu meliputi negeri-negeri di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur termasuklah di pedalaman Perak dan juga pedalaman Kedah. Keadaan cuaca lembap ini dijangka akan bergerak ke arah barat menjelang lewat pagi dan akan mengenai kawasan-kawasan di barat menjelang petang ke malam nanti. Untuk tinjauan cuaca semasa di Sabah dan juga di Sarawak, keadaan cuaca lembap kini diperhatikan sedang tertumpu di bahagian pantai di selatan, pantai barat dan tengah. Dijangka keadaan hujan boleh memasuki kawasan daratan menjelang lewat pagi nanti. Keadaan cuaca hujan renyai juga dapat diperhatikan sedang berlaku di pedalaman Sabah dan juga keadaan hujan sudah pun hampir reda di bahagian Tawau. Untuk tinjauan cuaca semasa bahagi malam, keadaan cuaca lembap dijangka akan tertumpu di bahagian pantai barat menjelang malam nanti, manakala keadaan cuaca lembap dijangka akan berlaku di hampir ke semua bahagian di Sarawak serta di hampir ke semua bahagian di Sabah. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Jadi sebelum kita berpisah, mari kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan indeks pencemar udara IPU bagi seluruh negara. Sekian, saya Anissa Asma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.